Kat Malaysia ni bang kakak, dulu ada satu taman tema tau. Tahun 80-an dululah, hampa mungkin masih embrio lagi masa tu. Rasa duk main dah lah kat tempat tu kan. Tempat ni adalah tempat yang amat popular dan menjadi tempat penghijrahan manusia ketika musim cuti sekolah. Katakan kan, apabila tiba musim sekolah, nescaya tempat ni akan penuh dengan pengunjung yang nak mencari kebahagiaan bersama anak dan isteri-isteri. Nama tempat saya duk cerita ni, dia memang betul duk kat Selangor, Gombak. Nama dia Taman Tema Mimaland. Dah katuk dah. Dia buka tahun 80-an tak silap, dikatuk pada tahun 1994. Katanya katuk tu sebab ada kemalangan melibatkan nyawa kalau tak silap. Lepas tu satu lagi ada macam risiko ni tau, tanah runtuh. Tapi dia kata hak tu sebagai cover-cover saja. Sebenarnya tempat ni dibina atas satu tanah yang kerah, perkampungan. Hampa faham sendirilah nah. Jadi ada banyak tau cerita-cerita misteri yang pasal tempat ni. Ni cerita dia, kalau kata dulu lah kan ada pekerja kat Mimaland ni hak kena jaga shift malam kan. Dia punya supervisor, dia punya senior akan cakap macam ni. Hang nak kerja sini bagus, hang nak bertanggungjawab, hang nak pusing satu tempat ni, hang pusing. Tapi kalau dah kata azan maghrib, kalau dah kata senja, kawasan sekian, hang jangan pi. Apa nak jadilah hang jangan pi tempat ni kalau malam. Macam tu lah mereka pesanan. Lepas tu pula, orang yang duk pi tu, pengunjung-pengunjung ni pun ada cerita mereka agak. Ada hak kata kan, mereka bawa 2 anak. Kan, lepas tu, mereka masa main-main tu, wife dia tanya balik, abang main dengan anak siapa tadi? Pasal apa ada 3 orang tadi yang main sekali? Dia jadi pelik macam itu. Ada juga yang main tu dengan satu isteri, keluar ada 2 isteri. Tu semuhung itu, hang jangan percaya pula. Ada satu gini, anak dia tu meluncuk turun tak, ada macam papan luncuk, anak dia dah turun, dia nak turun pula. Anak dia tarik tangan, abah sat lah, mai saya dulu. Macam tu. Habis hak luncuk tu siapa? Takkan binatang peliharaan pula. Tu kalau tu lah cerita-cerita misteri hak duduk berlegar lah sekitar kawasan-kawasan ni. Ni masa ni belum katuk. Jadi ya, tempat ni memang dah katuk pada 1994 kalau tak silap so. Dan sampai hari ni kalau hampa nak pi silakan pi. Kat Gombak Selangor memang ada, tapi dah jadi hutan, dah jadi tempat yang hang faham sendirilah kan. Kalau hang nak pi, hang kena pandai lah, hang kena tahulah risiko-risiko dia. Jadi itulah dia abang cerita sehari ni sambil tunggu anak saya balik sekolah lah. Apa pendapat abang dan kakak? Adakah dia tutup betul-betul sebab isu keselamatan? Ataupun ada isu cerita di sebaliknya? Itulah kadang benda-benda macam ni. Nak percaya pun payah, tak percaya pun payah. Abang kata apa?